Sebagai pelajar praktikal, kami belajar tentang dunia sekejar. Di sinilah integriti mula diuji, bukan sahaja dalam tugasan, tetapi dalam kejujuran harian. Mirul, bangun Mirul. 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 Bangun. Aduh, Gani, kau dah siap ke? Ya, aku dah siap dah. Dah lewat lah. Aku balik lewat lah semua hari ni. Balik lewat? Ngantuk lah. Aku dah kejut tadi, daripada pukul 7 lagi. Kita kan pasti kat pukul 9. Aku rasa macam tak sedap badan lah. Tak badan. Tu, pergi tak? Kerja. Tapi aku rasa okey. Cuma mengantuk lah hari ni. Kalau dah sihat, aku rasa ambil je lah MC. Tapi kalau okey, pergilah kerja. Okey lah. Dah Mirul, aku gerak dulu lah. Weh, tolong cover aku lah. Boleh tak hari ni? Yelah. Keep cover. Tak sakit pun. Tapi aku malas lah nak pergi kerja. Saya kalau Izani bagi tahu, sudah bagi tahu aku sihat. Aku bagi tahu dululah penyelia. Awal hari ni Kita orang sesawal. Kau yang sesambat. aku datang juga daripada MC. Ni aku cakap sikit ni. Kenal Mirul. Dia boleh pula MC hari ni. MC lagi? Ni, tak tahu pasal kita nampak ada tu. Yang ni. Ni, kerja dia lagi. Aduh. Praktikal macam praktikal lah. Kita ni pada sikap bukan markah. Itulah sekali nipu, saya akan nipu. Kalau tak kata tak apalah. Kalau kata, hilanglah kepercayaan yang dia kepada kita. Tak apalah. Jom, sambak je balik. Jom. Wah, Wati tak berbayar dah hari ni. Awal rehat, tak ajak pun. Kau dah panggil kau tadi. Kau terpegun depan laptop. Macam mana nak ajak? Kita orang rehat dulu. Kenapa sini? Biskut je. Yang ni dia yang dah. Mengejar IT bro. Penat lah kerja hari ni. Let me guess. Si Mirul Mirul. Makan aku nak ajak. Kerja. Lagi lah. Hari-hari wujud. 3 kali lepas tu kita dikejut. 3 kali. Dia bila seorang tak jujur dalam alam kerjaan ni, orang lain pula kena menanggung pasal ni. Betul? Inilah yang buatkan budaya kerja kita ni jadi tak sihat. Tu lah. Ni yang dipanggilkan balance dalam kerja. Mirul. Tak jadilah Mirul. Apa ni? Okey. Mirul! Lama tak nampak Mirul. Sihat kan Mirul? Sihat. Seminggu lebih ni aku tak nampak kau. Kau pergi mana? Aduh, aku ada je tapi aku dapat surat warning letter lah. Mak, warning letter terus? Aduh. Itulah kau. Banyak hari sangat kau tak datang kerja. Biar aku teka. Kau cuti nanti tipu Aku bukan apa. Aku malas lah nak kerja. Aku rasa aku tak bersedia lagi lah dengan alam kerjaan. Mirul. Kau tak boleh cakap macam tu Mirul. Nah, aku tak nak pegang kau ni. Praktikal ni latihan untuk dunia kerja yang sebenar nanti. Kalau sekarang kita tak jujur, macam mana ke depan nanti? Dengan masa depan kau nanti. Aduh, aku menyesal lah. Aku rasa ingat benda ni benda kecil. Pokoknya besar sampai jadi macam ni. Itulah tengok. Dah sampai dapat warning letter lah. Dah lah Mirul. Fikir-fikir lah Mirul Aku pun ada kerja aku juga.
Aduh, aku rasa menyesal lah dengan apa yang aku buat. Aku dah banyak susahkan orang. Aku tahu integriti tu bukanlah untuk orang lain, hanya untuk diri aku sendiri. Anti rasuah bermula dengan kejujuran. Disiplin diri membentuk integriti. Kesedaran diri menjaga amanah. Jangan biarkan penipuan kecil Menjadi virus dalam bekerja.